Nak masuk tu lelaki lah, umur 40 baru bersalin kat dia. Dia terlewat sikit lah kan. Lepas tu bila dia dah dalam kelas tu 32 orang. Tapi dia 29-30 lah. Nombor lah. Nombor dia tu Pak Sopi penggal pertama ke 2 ke 3 macam tu lah. Memang dari darjah 1 sampai darjah 4 macam tu lah. Lepas tu darjah 5 tu Mindo ni bukan kata setakat Mindo, semua tu ke apa semua lah. Berapa belah jenis dah tak tahu, tapi alhamdulillah tak makbul lagi lah. Mungkin Allah tak izin kot. Lepas tu Ustaz Ahmad main rumah, dia kata mak cuba try tengok Mindo pula kan. Try bagi kat dia. Bagi kat dia tu 5 hari. 5 hari dia makan Mindo tu. Kira dia boleh dah, dia bawa Quran mai ajak turun hajat. Jadi dia tidak ni, dia jadi segan kita kena panggil dia. Tapi ni dia jadi rajin. Lepas tu pula dia semayang. Semayang kalau tak adik semayang lagi kan, adik semayang lagi dah lagi ayang lah, jangan bagi waktu lambat-lambat sangat, tak elok lah apa, tak kira sat lah. Tapi lah ni kira alhamdulillah semayang tak gaduh. Kira pagi-pagi pun nak pergi sekolah tak gaduh. Dia kalau jam tu tunjuk pukul 7 dia dah jadi kelabuh. Mak tu dia Allah lambat kau adik ni dah pukul 7 dah ni. Lagi dia jadi tak mau dah. Kalau semayang pun kalau kita balik-balik mana adik semayang lagi. Adik semayang siap dah mak yang tak lagi. Dia kata macam tu. Itu kira baru paksa penggal hak yang sebelum percubaan ni lah, UPSA tu. Dia dapat nombor 15 dari 29 tu. Dia naik 15. Lepas tu pula percubaan UPSA baru ni kan. Memanglah nak cari tu, dia kata dia dapat 3B 2C. Alhamdulillah lah kan. Daripada dia duk dapat DE pun tu, kira boleh lah kan. Tu Allah izin dekat tu lah. Lepas tu dia duk makan. Lepas tu pagi pakai minyak wangi. Kira lah ni dia minyak wangi dengan Mindo, memang dia nak pergi sekolah dia mesti pakai. Tu kita kata adik kena niat lah kan. Niat bagi yakin. Tapi dia memang tak boleh lupa lah. Lepas tu dia duk cerita lah, dia semua masuk dah. Kira macam dia tak minat sains kan, dia boleh buat dah. Walaupun dia tak minat sains, dia boleh dapat 28 sains per 30 tu dia boleh dapat dah kan. Kira alhamdulillah lah. Takat tu lah. Lepas tu Mindo tu kira dia jadi yang dia jadi semua kat nak tu, kira semua alhamdulillah lah. Kira alhamdulillah lah, Allah izin lah kan. Dengan Auralah tu kata kalau yang lain tu produk banyak dah, tapi pun Allah tak makbul kan. Nak buat channel kat ni sebab kita kata sebab tu maksud kalau buat demo dekat mana-mana, maksud buat demo sejam tak sampai maksud boleh ambil 800. Tu memang prinsip maksud dah. Kalau maksud kata hari ni aku nak pergi tempat tu mesti dapat, mesti bawa balik lah. Tak ada kata pipi nak dapat 100 dah. Kecuali kalau kata orang panggil buat demo 6 orang je. 6 orang yang main macam minta lah, main cerita. Yang ambil Mindo, yang ambil seorang 200, 300, 100 lebih, jadi 600, 800. Telefon Ustaz maksud balik dah. Setengah jam kan penuri lah. Buat demo sambil kan penuri lah, boleh dah 300 dah. Alhamdulillah lah kan. Setakat tu lah.